Ojek. Lebih. Salah kau jadi kaya. Baik, bagus soalan ni. Gini, Bik. Tak salah. Tapi biar kena cara. Bik, lah ni tahun berapa, Bik? 2025. 2025. Cuba tambah 1000 tahun jadi berapa? 3025. Okey, dengan molek, Bik dah. 3025, mung duduk mana? Tak tahu dah. Apa je? Tak tahu juga di mana. Kita boleh kata tak ada dah lah, Bik. Duduk di alam lain dah. Buktinya, cuba mu reverse 1000 tahun lepas. Orang yang hidup 1000 tahun lepas. Yang hidup di zaman itu tak ada habis dah. Ya. Pergi ke alam lain. Alam selepas dunia ni lah. Jadi, orang yang hidup di tahun 2025 ni, Pik, 1000 tahun lagi pun tak ada juga. Ya, betul. Itu simple. Pemikiran yang simple. Tidak duk dalam pun. Ya, ya. Cuma nak tanya, Pik. Orang yang hidup tahun 2025 ni, dia ada satu gembira, dia ada satu sedih. Ya, betul. Dia bawa pergi denu tak? Kau. Maksudnya gini, Pik. Cuba Apik faham betul-betul maksud saya. 10 tahun lepas, apa benda paling gembira ke Apik 10 tahun lepas? Masa puja lagi lah tu. Nak bercinta lah. Bercinta. Okey, lepas tu Dapat hadiah. dapat hadiah, dapat bini, Ya. dapat anak. Ya. Kegembiraan tu duk mana lah ni? Tak ada dah ni. Tak ada dah. Apik mengejar benda baru pula. Ya, betul. Nak gembira yang baru pula. Ya, betul. Okey. Reverse 10 tahun lepas, kesedihan banyak tak? Banyak juga. Masalah banyak tak? Banyak juga. Duk mana masalah tu lah ni? Tak ada juga. Hari ni ada tak masalah? Ini ada. So boleh tak Abijek kata 10 tahun depan masalah hari ni pun hilang juga? Ya, betul. Mengikut waktu. Ya, betul. Jadi kesimpulan dia, kesedihan, masalah tidak kekal. Ya. Kegembiraan tidak kekal. Ya. Ibarat gini, kita nak balik ke gaya. Aha. Sukanya, mu balik, mu mari mula tak ada dah lah. Ya, betul. Mu nak balik gaya ni pula, baru mu suka pula. Lepas tu mu balik, kemudian mu suka. Ya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, Tangis dan tawa. tergores bagai lukisan. Asik. Nak royaknya lukisan ya, Be. Suka duka, tangis tawa. Ya, ya. Dan siapa yang menonton video ni, kalau dia tengah ada masalah berat, Be, dalam fikiran dia, putus cinta, rugi menego, dengan molek, masalah tu tak kekal. Bukti je. Hak lepas-lepas mu punya masalah, mu rasa berat gila dah.